Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan penyampai dan juga para tamu yang dihormati sekalian. Dan kita berada pada hari yang sungguh bermakna hari ini untuk berkongsi ilmu di sebalik sosiologi dunia Melayu dan apakah kaitannya dengan sirah nabawiyah untuk kita kenang sebagai ilmu bersama. Kembali saya perkenalkan our distinguished guest, Professor Dr. Salihah binti Haji Yaakob from Islamic University of Malaysia, Syed Maulana Muhammad Amin Al-Hasan, Al-Muhadis Syekh Sidi Dr. Hamzah Al-Katani, yang akan berbincang secara mendalam tentang perbincangan yang ilmiah bagaimana dunia Melayu ini ada kaitannya dengan dunia Islam. Dan sebelum kita bersama dengan our distinguished guest to elaborate the relation between alam Melayu and Islamic world, sirah nabawiyah, maybe we can start from Dr. Salihah to elaborate on dunia Melayu, especially the relation, the basic, the root, and what is the important and relevant to understand dunia Melayu, Melayu world, because we discuss about sirah nabawiyah, Professor. Echo, yes. Echo. Yes. Echo. Sebelum itu, hari sehat, kami maklumkan bahawa kita hari ini dalam situasi yang perlu mendengar yang teliti disebabkan waktu siang dalam situasi yang tertutup, mungkin agak bergema dan bergaung dan mungkin ada sikit masalah untuk ahli panel di depan untuk memahami butir bicara. Jadi sebarang kesilapan kita mohon pemahaman anda semua. Yang penting kita dapat fokus dengan jelas apa yang dibicarakan hari ini. Dan sebelum kita berganjak kepada perbincangan yang mendalam, yang mana diskusi ini akan menggunakan bahasa Melayu sebagai pemudah caranya, kemudian mungkin bahasa Inggeris untuk memudahkan pemahaman anda semua, dan Profesor Dr. Salihah akan nanti insyaAllah akan menggunakan bahasa Arab yang ada terjemahan dalam Melayu dan Inggeris untuk lebih sampai ilmu kepada kita, ya. Sebab saya pasti hari ini yang datang hari ini mungkin dalam kalangan intelektual, ada yang mungkin orang awam biasa yang memerlukan ilmu, tetapi kita akan cuba sebaik mungkin untuk memudahkan pemahaman anda semua insyaAllah. Jadi sebagai mukadimahnya, Profesor Dr. Salihah akan juga memberi satu introduksi pemahaman yang awal, yang mana kita sedia arif bahawa sebelum dunia dakwah berkembang jadi di tanah Melayu, pastinya bermula dengan usaha yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama untuk memastikan Islam itu sampai. Namun apakah impak dan relevannya permulaan selepas kewafatan baginda sehinggalah yang ada sekarang ini. Jadi sebagai mukadimahnya, Profesor dapat memberi satu ancakan dalam perbincangan ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Fitri Yahya terhadap soalan itu. أنا أتكلم باللغة الملايوية أولا يعني شيخ، بعدين يعني نتكلم باللغة العربية. جزيرة الملايوية ataupun Kepulauan Melayu ini sebagaimana yang saya bentangkan pada semalam merupakan bumi tua. Bumi tua yang telah menerima agama Nabi Ibrahim, iaitu agama Hanifah. Setiap nabi-nabi mempunyai syariatnya, dan mereka ini telah menghantar utusan-utusan mereka ke bumi kita. Disebabkan itulah kita tidak mendapati apa-apa patung-patung yang besar yang berada di semenanjung Malaysia sebelum ini, ya. Maksudnya tok nenek kita, leluhur kita memegang agama Hanifah, monoteis, agama tauhid. Kemudian datangnya pula agama Nabi, syariat Musa, syariat Daud, syariat Sulaiman, dan seterusnya syariat Nabi yang lain, dan seterusnya syariat Isa alaihissalam. Antara jarak Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW lebih kurang 600 tahun. Tetapi percayalah, sudah terdapat agama nabi-nabi terdahulu di bumi kita. Justru kita orang Islam, kita orang Melayu mudah menerima agama Islam. Bila disebut monoteis, tauhid, akidah Islamiyah, itu adalah pegangan orang Melayu sejak daripada dahulu lagi. Tetapi dengan kehadiran Rasulullah SAW dan dihantarnya para sahabat, para tabi'in, merupakan restructure ataupun untuk memberi nafas baru
kepada bangsa Melayu tentang agama Hanifah yang pernah mereka, tok nenek mereka anuti sebelum itu. Disebabkan itulah Raja Indawarman Sriwijaya telah berhubungan dengan Umar Abdul Aziz. Bukan mudah mereka ingin berhubungan jika tidak mengenali antara satu sama lain, kan? Jadi ini bermaksud sudah ada pahaman agama Hanifah di dalam pemikiran mereka, tetapi mereka perlu mendalami lagi apabila munculnya Nabi terakhir zaman, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita pada hari ini kita mempunyai dua orang Habib yang maklum pada kita adalah daripada silsilah emas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita akan mendengar daripada Habib yang ada pada hari ini tentang perkembangan sesudah zaman Rasulullah SAW sehingga ke hari ini, bagaimana intishar ataupun keturunan-keturunan Rasulullah ini menyebarkan agama Islam, fahaman Islam kepada umat dunia ini untuk bertemu dengan akhir zaman. Mereka mempunyai tugas yang cukup berat. Jadi jangan kita menyusahkan kerja mereka, malah kita perlu menyokong tugas mereka dengan sokongan yang padu, kerana ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kamu melayan ahlul bait ini? Adakah kamu melayan dengan baik, atau kamu mempersendakan mereka, ataupun kamu memperlekehkan kedatangan mereka ke tempat kamu? Apa yang kita ingin jawab di padang mahsyar? Sudah tentu kita tidak akan mendapat syafaat ini nanti-nantikan. Jadi justru kita yang berada di dalam dewan ini, ya, amat beruntung sekali dicatatnya segala setiap detik nafas yang saudara dan saudari hadir pada hari ini adalah satu rahmat. Semoga dengan kedatangan saudara dan saudari ini memberi nafas baru, memberi satu amanat baru kepada generasi kita seterusnya, insya-Allah, kerana kita di akhir zaman. Okey Fitri. Profesor, selepas kewafatan Rasulullah, it's important to strategize the dakwah from sahabat era. So what is the mechanism that para sahabat use to make sure that Islam is well accepted in Africa, in Asia, especially in Malay, in Tanah Melayu? So how they strategize actually? How they strategize the dakwah? Yeah, the dakwah. I say in Malay, because okay. Bagaimana mereka melancarkan metod ataupun teknik? Mereka menghantarkan para sahabat sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Jika kita tengok daripada peta yang dikemukakan oleh beberapa ahli mufassir, antaranya dalam Tarikh Tabari terdapat peta ketika zaman Rasulullah, bagaimana proses pengislaman dilakukan. Zaman Abu Bakar setakat mana, zaman Umar, zaman Ali, dan seterusnya zaman Muawiyah. Kita dapati mereka telah menghantar sahabat-sahabat ke alam Melayu. Bukan saja di alam Melayu, bahkan juga di Afrika, di Eropah. Tetapi di alam Melayu, di manakah jalan mereka lalu? Mereka mesti melalui Sumatera sebelum masuk ke alam kita, ke Semenanjung Malaysia. Dan di Semenanjung Malaysia mereka pergi ke mana? Mesti melalui Kedah, kerana di situlah pusat besi dunia. Mereka mencari besi, kerana besi diperlukan untuk membuat pedang, keris, senjata, kereta kuda dan sebagainya. Justru sebelum ke alam timur jauh, iaitu China, mereka perlu melalui kita. Kita merupakan gateway ataupun pintu gerbang besar, Fitri, untuk menerjah ke alam satu lagi. Itu. Just now, Professor Dr. Salihah mentioned about Kedah. Maybe I can ask Muhaddis Sheikh Sidi Hamzah Al-Kathani, because talking about Kedah, it has its own transition. The real name may be changed from time to time, before Islam and after Islam. And Kedah in Malaysia, for example, the real name is Kadaram, is Indian name or Hindu name. And then changed to Kedah Darul Aman because of the Sheikh Abdullah Al-Kumairi from Yaman at that time, with 11 sahabat coming to Kedah and changed the dakwah.
the Sultan from Maharaja the Baraja II from Sultan Muzaffar Shah, and then they start Islam. So how do you see the strategy, revolution and dakwah from Sahabat after the wafat of Rasulullah to continue the dakwah until arrive in Peninsula Malaysia and Nusantara? بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الإخوة الكرام الذين أتاحوا لي هذه المناسبة حتى ألتقي مع الأستاذة الكريمة البروفيسورة الصالحة حفظها الله، وهي معروفة ومشهورة في مجالات البحث التاريخي والبحث اللغوي، ليس في جنوب شرق آسيا فحسب ولكن في العالم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara-saudara yang mana bertungkus lumus untuk menjayakan program yang mana kita berada pada pagi ini, dan juga dapat menyusun pertemuan yang mana sangat bermakna antara kami dan juga dengan Al-Fadilah Profesor Dr. Salihah kita, yang mana beliau ini sebagaimana kita pun telah sedia maklum bahawa beliau merupakan pakar mengenai sejarah, bukan sekadar sejarah di Asia Tenggara, bahkan sejarah di seluruh dunia. بالنسبة لوصول الإسلام إلى جنوب شرق آسيا وخاصة مدينة قدح وكذلك الولايات الأولى كفطاني وأراكان وبعد ذلك إلى الملاوي ثم جاوا، هذه المناطق تاريخيا هي تعود إلى ما يسمى بالهند، فكانت يطلق عليها الهند الصينية أو يطلق عليها في كتب الجغرافيا بالهند، وهي ترجع إلى الإقليم الاستوائي، ولذلك فنجد الحديث عنها في الكتب عند حديثها عن الهند أو عند حديثها عن الإقليم الاستوائي، فأحيانا تكون مذكورة مع الهند وأحيانا تكون مذكورة مع أفريقيا. Apabila kita nak menyebutkan mengenai perkembangan Islam di dalam rantau kita ini, yang mana sebagaimana kita sedia maklum, tempat pertama yang mana menjadi kemasukan agama Islam di dalam negara kita merupakan melalui negeri ataupun wilayah Qadah, kemudian bertebaran ke bumi Fatani, seterusnya ke bumi Jawa, dan seterusnya ke alam kita seluruh semenanjung tanah Melayu kita. Maka apabila kita nak menyebutkan tentang perkara ini, dilihat terlebih dahulu mengenai aspek secara geografi. Apabila disebutkan ataupun kalau kita lihat di dalam lembaran sejarah, di dalam lembaran-lembaran sejarah di situ menyebutkan bahawa teks-teks geografi yang melihat mengenai kawasan tanah Melayu kita ini merupakan dirujuk sebagai India ataupun semenanjung India. Kerana apa? Kerana kita ni berada berdekatan dengan negara India, kerana waktu itu India lebih makruf, lebih terkenal daripada kita. Tapi nak dirujukkan bukanlah kita ni di negara India ataupun di Afrika, merujukkan kerana persamaan geografi, persamaan cuaca, persamaan iklim, dan juga berlari setentang di garisan khatulistiwa. Maka kerana itu disebutkan rantau kita ini sebagai rantau timur India. ولذلك لا يمكن أن نجد في كتب تاريخ ذكر ماليزيا أو إندونيسيا أو فلبين مثلا، صحيح، لأن ماليزيا نسبة للمالاويين، إندونيسيا نسبة للهند، هند آسيا، الهند الآسية، والفلبين نسبة إلى الفلبين، إلى فيليب أحد المستعمرين البرتغاليين. فسنجد الهند تسمى الهند أو تقسم ضمن الأقاليم. من هنا سوف نعيد النظر في البحث في كتب الحديث والسنة والسيرة النبوية التي تحدثت عن الوفود الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيعته أو للتعرف على الإسلام، وكذلك عن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض تبليغا لهم
برسالة الإسلام ودعوة لهم للدخول في الإسلام. Dan kerana itu tidak mungkin kita ini kalau nak mencari sejarah orang Melayu, sejarah orang di rantau kita ini, kita tidak mungkin mendapati disebutkan dalam kitab-kitab sejarah terlebih dahulu ataupun kitab geografi terlebih dahulu. Kita tak dapat melihat adanya disebut tanah Jawi ataupun tanah Melayu dan umpamanya. Tetapi disebutkan kita ini sebagai Timur India. Timur India. Kalau kita lihat apatah lagi nak disebutkan dengan nama-nama negara moden seperti Malaysia. Malaysia ni kan sebuah istilah yang agak baharu. Walaupun kita dah merdeka lebih daripada 60 tahun, tapi istilah Malaysia itu terlebih ke depanlah, terlebih baru istilahnya. Adapun Indonesia merujukkan kepada Timur India. Itu pun merupakan perkataan baru. Begitu juga dengan Filipin. Filipin, apatah lagi Filipin. Filipin merujuk kepada orang yang mana mula membuka negara Filipina itu. Maka kerana itu penisbahan nama-nama ini kepada perkara yang baru tidak dapat kita bertemu di dalam kitab-kitab sejarah. Akan tetapi apabila kita melihat di dalam lipatan sejarah, di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, kita boleh dapati di situ disebutkan mengenai sebuah tamadun ataupun sebuah kerajaan yang terletak di Timur India. Maka diperhatikan di situ terdapat di dalam banyaknya kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab tarikh, bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menghantarkan surat-surat, telah pun menghantarkan risalah-risalah untuk menyeru pemimpin-pemimpin di luar daripada bumi Madinatul Munawwarah secara khususnya, bahkan terlebih umum luar daripada 9 penjuru tanah Arab, bukan sekadar diutuskan kepada orang-orang Rom ataupun Parsi ataupun Mesir. Bahkan surat baginda Nabi SAW itu disebutkan di dalam kitab tarikh sampainya ke kerajaan-kerajaan yang mana sangat jauh, yang mana kerajaan itu terletak di timur negara India. Maka itulah di mana kita di dalam sejarah Islam. ولذلك فإن دراسة الإسلام في جنوب شرق آسيا تحتاج إلى دراسات واسعة وجديدة بنظرة جديدة في كتب التراث الإسلامي، شروح الحديث والسيرة النبوية، وكذلك في كتب التراجم وكتب الجغرافيا، المسالك والممالك، وكذلك البحث في الآثار الأنثروبولوجية وفي الكتابات الملويين أو علماء هذه المنطقة، الكتابات القديمة. ولا شك أن هناك كتابات كثيرة ستكون في مكتبات البلاد هنا، أو ستكون في مكتبات بريطانيا والبرتغال والدول التي استعمرت هذه المنطقة، وكذلك في الهند وغيرها. شكرا. Maka perbincangan berkenaan dengan sejarah tanah Melayu, sejarah kemasukan Islam di rantau kita ini, khususnya rantau Tenggara, Asia Tenggara ini, memerlukan kepada penyelidikan dan pengajian yang mana jauh lebih mendalam, dengan usaha yang mana lebih giat dilakukan. Dan perlulah dirujuk, bukan sekadar kita ni lihat di internet saja, tidak. Rujukan yang mana perlu kita gunakan, perlu kita cari adalah melalui kitab-kitab, karangan-karangan, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab hadis, dan juga kitab syarahan-syarahan pada hadis. Begitu juga dengan kitab-kitab geografi yang mana mengungkapkan di situ sejarah-sejarah ratusan tahun yang lepas. Bukan itu saja, bahkan perlulah dilihat melalui kitab-kitab terjemah, iaitu kitab-kitab biografi tokoh-tokoh tertentu di dalam dunia Islam. Maka kita pasti akan mendapati di dalam rekod-rekod tersebut mengenai sejarah Islam di dalam tanah air kita ini. Bukan itu saja, bahkan sudah pasti adanya pengajian-pengajian, adanya manuskrip, adanya teks-teks kitab yang mana kita tak dapat nak mencarinya, kita tak dapat nak melihat kerana mungkin tersimpan di dalam perpustakaan-perpustakaan di tanah Melayu kita. Dan tidak perlu juga kita ini melihat di dalam kitab-kitab karangan orang-orang, para ulama Melayu kita.
dan juga tak dapat dinafikan kerana negara kita pernah dijajah oleh penjajah. Barangkali adanya manuskrip-manuskrip, teks-teks yang mana tidak terdapat di perpustakaan kita, tetapi terdapat di perpustakaan-perpustakaan negara penjajah seperti perpustakaan di Britain dan seumpamanya. Dan boleh jadi juga barangkali boleh diusahakan mungkin ada terdapat di perpustakaan negara Morocco. Walhasil sebagai kesimpulan, perlunya bergiat lebih lanjut. Kalau kita lihat adanya kitab Al-Masalik wal Mamalik, kitab perjalanan, kitab timeline dan juga kitab dan juga kerajaan-kerajaan, maka itu kitab yang mana dikarang oleh ulama terdahulu yang merujukkan kepada menceritakan secara menyeluruh, secara global berkenaan dengan kerajaan-kerajaan yang mana terdapat di atas muka bumi ini. Baik, semikian sedikit penjelasan secara ilmiah yang mana ialah saya pun dapat tahu bahawa kita juga dikenali sebagai Timur India, ya. Jadi saya sebutkan tadi ketika Kedah diislamisasikan, ada strategi yang hebat yang tadi kita sebutkan. Kalau kita perhatikan banyak juga sejarah seperti kita, kalau kita dapat naik ke Gunung Jerai contohnya, yang menjadi tempat penting untuk pelayar datang. Jadi Syekh Abdullah Al-Kumairi dari Yaman bersama 11 sahabatnya mengislamkan Sultan Kedah ketika itu, Maharaja Debaraja II, jadi Sultan Muzaffar Shah. Jadi di situlah mereka mula praktiskan Islam. Baik, mungkin saya terdapat teruskan dengan Maula yang dapat penterjemah membantu. Okey. Jadi sebelum dakwah itu sampai, ia memerlukan kepada proses dan perancangan. Saya nak tanya, di mana sebenarnya training center? Sebab bila pendakwah sampai ke Tanah Melayu ni tak boleh pergi saja. Mereka memerlukan kepada pendakwah yang terlatih. Sebab ada tempat Tanah Melayu ni yang mungkin menolak Islam dan mereka dah pun ada pegangan. Mungkin ada yang agama lain. Jadi mereka ni ada juga yang menolak, kan. Jadi di mana sebenarnya training center mereka supaya bila sampai ke Tanah Melayu ni ada diplomasi, bertemu dengan sultan atau raja ke, untuk discussion, perbincangan untuk menyebarkan Islam. Jadi mungkin dapat diceritakan. Sambil menantikan jawapan, mungkin sebelum itu sambil penterjemahan, Profesor Solihah mungkin dapat ceritakan dunia Melayu ini apakah kerana kelembutan dan tolak ansurnya memudahkan Islamisasi itu berlaku dalam konteks sosiologinya. Okey. Saya kena pergi soalan tadi yang first tadi. Soalan Fitri tadi, di manakah center dia? Selepas kejatuhan Baghdad 1300 ke atas, maka Baghdad runtuh disebabkan serangan Tartar. Maka dunia Islam mencari di manakah tempat yang boleh menggantikan Baghdad. Maka di sebelah timur mereka telah melantik Samudra Pasai. Justru kita dapati bahawa sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya sekitar 1100, maka 1300 ke atas munculnya kerajaan Islam Pasai yang mana diketuai oleh Syekh Zahir Malikus Saleh itu. Dan pada ketika itu, dan bermula di Pasai itu, maka senternya di Pasai, maka mereka bergerak ke Kedah, Kelantan, Petani dan seterusnya ke Aceh, turun ke bawah Palembang dan seterusnya ke Jawa. Ya, daripada sini kita tahu senternya adalah di Samudra Pasai, utara Sumatera. Jadi dia banyak jarang terdengar tentang peperangan atau lebih kepada apa mereka masuk. Okey, kenapa dihantar? Siapakah yang meminta Jamadul Kubra itu, Jamadul Hussein Jamadul Kubra itu datang ke sini? Beliau adalah daripada India, Delhi, Kerajaan Tughluk. Asalnya daripada Hadramaut, lari ke Delhi. Arahan siapa? Pada waktu itu pemerintahan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah telah menghantar ulama ini supaya untuk mempertahankan agama Hanifah yang terdapat di bumi Melayu ini, kerana pada ketika itu pihak Hindu di Majapahit di bahagian Pulau Jawa dan pihak Buddha di bahagian Siam cuba memasukkan jarum-jarum pengaruh ke atas orang-orang Melayu. Jadi kerajaan Osmaniyah sudah tahu teknik ataupun plan negara-negara, dua buah negara ini, maka mereka telah menghantar tabi'in, Ahlul Bait ke alam Melayu supaya bumi alam Melayu ini, terutamanya di semenanjung tanah Melayu, tidak dimasuki oleh unsur-unsur agama Buddha dan
Hindu. Maksudnya mereka harus berpasukan ya, sebab para tabi'in, para sahabat, ada yang mungkin hebat dari segi ilmu, katakan ilmu sebegini, ada yang mungkin hebat dari segi ilmu peperangan, ada yang mungkin hebat ilmu politik, diplomasi. Jadi perlu seangkatan untuk datang. Perlu seangkatan. Untuk pengetahuan Fitri ya, sebenarnya pihak Portugis yang datang menyerang Melaka pada 1511 itu bukan kali pertama. Mereka telah mencuba beberapa kali, tetapi mereka mendapat tentangan serangan daripada kerajaan Osmaniyah di Laut Merah. Dan Portugis juga pernah ingin menyerang Mekah, tetapi ditahan oleh pihak Osmaniyah. Sesungguhnya kita ini di bawah naungan Anatolia, naungan kerajaan Empire Khalifah Osmaniyah. Itu. Terima kasih Profesor. Mungkin dapat jawapannya. As a mukadimah from Sayyid Maulana Muhammad Amin Al-Hasan, as a mukadimah talking about Sirah Nabawiyah and the process. عن المقدمة يعني كلام عام عن الموضوع هنا كلام عام بس كلام بعدين نتكلم بالعربية معا أنساب الأنبياء على كلها لأن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا أنا مع هذا وثم نحن معا نشارك في ما قبل البعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو عندك. ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، وآله وصحبه وحزبه، إنما هذا المقام بارك الله في من قام عليه مقام عظيم يأخذ فيه آثار هذه الفتوحات الكريمة التي كانت من لدن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البلاد الكريمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang demikian, maka kita dapat perhatikan perbicaraan kita pada pagi ini berkenaan dengan sirah baginda, sirah ataupun sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita melihat kesinambungan dakwah Islamiyah, seruan ataupun message risalah Islamiyah ini dibawa daripada generasi para as-sahabah dan seterusnya diteruskan juga oleh ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأفضل ما نبدأ به والقرآن الكريم، لأنه قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة الله عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Dan sumber pertama yang mana kita nak melihat tentang perwarisan dakwah baginda SAW ini adalah Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran merupakan sumber yang terpaling ampuh yang kita boleh rujuk. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, rahmat Allah ke atas kamu wahai sekalian ahli bait, sesungguhnya Allah Taala itu maha terpuji lagi maha agung. ولو أن الآية جاءت في سياق آل بيت سيدنا إبراهيم، لكن المقصودون على الحقيقة هم آل بيت سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Walaupun ayat tersebut merujuk kepada, kalau kita lihat konteks ayat tersebut, merujuk kepada ahli bait ataupun ahli keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam, akan tetapi secara hakikatnya yang dibicarakan kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merujuk kepada ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكما أخبرتنا الأستاذة الفاضلة السيدة الصالحة حفظها الله وجعلها من الصالحات خيرات إن شاء الله في الدنيا والأخرى، إنما الأمر متعلق بأنساب الأنبياء، والجوهر هذا الأمر الذي نحن وأنتم فيه إنما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنساب الأنبياء كلها اندثرت ولا قيمة لها اليوم، ولا يعرف رجل من آل بيت نبي عدا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل اصطفى له الشرف قبل ميلاده وقبل ميلاد آبائه وأجداده، بل شرفه كان قبل ميلاد آدم عليه السلام،
فلا زال هذا الشرف يتسلسل في الأنبياء، فلكل نبي أهل ولكل نبي قوم، وكان الأنبياء في أواسط قومهم، وأواسط القوم يعني وجوه القوم الذين لهم نسب، تسمونها nobility أو aristocracy، هي أواسط القوم. فإنما كان الأنبياء دائما في أواسط قومهم يبعثون، كذا قال هرقل لسيدنا أبي سفيان لما كان عنده في سفره. ثم أنه يعلم من هذا أن هذا العلم جليل وعظيم، وهذا العلم إنما هو علم البشر بما علم الله سادات البشر، وسادات البشر هم الأنبياء، فكل العلوم الكريمة جاءت من الله عز وجل على الأنبياء، ثم كانوا هم معلمو البشر. وأعظم من هذا كل نبي كان يؤخذ عليه ميثاق إن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه أن يبايعه وأن يدخل في سلكه وأن يتبعه. فكل هذه إنما هي مقدمات لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومقدمات كلها كانت في آبائه سواء كانوا أنبياء أم لم يكونوا، سواء كانت في أعمامه أو في إخوانه الأنبياء من غير قومه. فكل هذا الشرف وكل هذه المقامات إنما اختصرت وعظمت وجوهرت في شرف سيدنا محمد بن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أراد الله له حتى آخر الزمان، بل حتى في القبور وفي الجنان لا يكون إلا نسب النبي الذي هو معروف. فلا يأتينا رجل اليوم يقول أنا من بني هارون ولا من بني موسى ولا من بني عيسى ولا من بني إدريس ولا من بني نوح إلا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجوهر ما نحن فيه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kalau kita perhatikan berkenaan perbicaraan kita di pada pagi ini, kita telah mendengarkan daripada Al-Fadilatul Profesor Dr. Salihah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagaimana nama beliau di kalangan para salihin, insya-Allah, amin, Allahumma amin. Di mana Profesor Dr. Salihah telah pun secara panjang lebar berceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita mengenai nasab para anbiya, para rusul alaihi salatu wassalam, di mana di situ kalau kita lihat pertalian yang mana sangat jelas di kalangan sekalian para nabi dan juga para rasul. Maka kita nak menyambung kepada penjagaan ataupun kepada nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ di mana dinyatakan bahawa nasab baginda Nabi Muhammad SAW daripada baginda ke atas, daripada baginda Rasulullah sampailah kepada Datuk Baginda Adnan, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sampailah pada Nabi Adam AS. Itu adalah merupakan sebuah nasab yang jelas, pertalian yang sangat jelas, dan keturunan yang sangat jelas. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan pertalian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ahli bait baginda Nabi Muhammad SAW pada zaman kita ini juga amat dijaga secara rapi dan tersusun. Bahkan tidak ada orang boleh mengklaim ataupun menyatakan, mendakwa bahawa dirinya merupakan daripada nasab baginda Nabi Muhammad SAW, melainkan pasti boleh disemak kembali rekod yang mana tersimpan oleh beberapa perbadanan yang terdapat di atas muka bumi ini. Maka di situ kita dapat perhatikan khususiat ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada nabi, tidak ada rasul selain daripada baginda Nabi Muhammad yang mana terjaga nasabnya sampailah kepada hari ini. Hanyalah rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja nasab keturunan baginda, susur galur baginda daripada anak cucu baginda dapat dilihat, dapat di trace back ataupun dapat dilihat sampailah ke hari ini. Masya Allah. Tetapi kalau kita lihat, tak ada pula orang yang klaim, dan kalau ada orang klaim sekalipun, ada orang mendakwa dia merupakan daripada keturunan Nabi Dawud alaihissalam, ataupun daripada keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam, ataupun yang mengklaim daripada keturunan Nabi
Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya, orang tidak akan memandang tinggi. Kerana apa? Kerana boleh jadi ini hanyalah sebagai dakwaan yang tidak berasas, yang nak meninggikan diri sendiri. Bahkan kalau orang itu mendakwa dia adalah anak cucu cicit Nabi Nuh, siapa saja di zaman kita ini yang bukan anak cucu cicit Nabi Nuh? Semua orang adalah anak cucu cicit Nabi Nuh alaihissalam. Maka kalau kita perhatikan di situ, segala nasab kepada mana-mana Nabi pada zaman kita tidak ada nilai lagi dah, melainkan yang ada nilai pada nasab itu hanyalah segala orang, ya, segala individu yang dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu saja, kalau kita lihat di dalam lipatan sirah nabawiyah, di situ dilihat mengenai nilai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersendiri, bahawa baginda alaihi salatu wasallam dilihat akan nasab baginda itu. Baginda bukanlah sembarangan orang. Baginda merupakan seorang yang mana datang dari sebuah nasab yang mulia. Datuk baginda merupakan penghulu bagi Bani Quraisy, dan begitu juga moyang baginda, tok nenek moyang baginda sampailah pada Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya merupakan nasab yang mulia. Maka di sini mendatangkan sebuah nilai bangsawan, bahawa kedudukan menjadi fitrah manusia ini melihat apabila seseorang itu datang daripada sebuah nasab yang mulia, pasti dia itu adalah orang yang mulia, bahkan akan dikedepankan, diketengahkan di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang berlaku dalam lipatan sejarah, kita lihat Sayyidina Abu Sufyan, apabila ketika itu beliau belum masuk lagi ke dalam agama Islam, belum memeluk agama Islam. Ketika itu beliau pergi berdagang ke bumi Syam, dan di situ beliau dipanggil oleh Herakles, iaitu merupakan raja di bumi Syam ketika itu, raja Empire Rom ketika itu, bertemu dengan Sayyidina Abu Sufyan dan bertanyakan beberapa soalan kepada Sayyidina Abu Sufyan. Antara soalan yang Herakles bertanya kepada Sayyidina Abu Sufyan adalah mengenai Nabi akhir zaman ini, adakah nasab dia itu di kalangan orang mulia ataupun nasab dia tidak diketahui. Maka lihat, orang yang bukan Islam daripada tamadun barat, yang mana Empire Rom yang mana sangat hebat itu, mengenal seseorang itu, menilai seseorang melalui kemuliaan nasab seseorang itu. Maka dilihat apabila dijawab oleh Abu Sufyan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW merupakan daripada kalangan nasab yang mulia, bapa baginda mulia, datuk baginda mulia, moyang-moyang baginda merupakan orang-orang yang mulia di dalam kabilah Arab. Maka begitulah Herakles menyatakan, maka begitulah sekalian para Nabi alaihi wasallam, di mana nasab mereka adalah jelas, dan nasab mereka datang daripada nasab orang-orang yang mulia. Maka begitulah yang sesuai sebagai kedudukan seorang Nabi dan Rasul. Maka kita lihat, inilah dia pengkhususan, keistimewaan yang mana dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dipandang tinggi di dalam agama kita. طيب يعني المولى والمولى أمين مع سيدي حمزة، والله أنا استغربت جدا بعد عملت البحوث عن الأنساب الأنبياء، فوجدت أن بعض الناس يعني في الخارج يفكرون أن كل الأنساب الأنبياء من اليهود. والله هذا يستغرب جدا، ويبدو أنهم لا يعرفون يعني ما هي تسلسل الأنبياء. بعد عملت عن هذا بوستر هذا حول 13 سنوات، فوجدنا أن الكلام هذا كلام فاسد، كلام غير الصحيح. أي بمعنى أن كل الأنبياء هذه من تسلسل الشيس، وكلهم من عرب القدامى، حتى يعني من تسلسل نوح عليه السلام إلى إبراهيم، هود، صالح، إبراهيم، بعدين موسى، ثم يعني داود، سليمان إلى آخره، كلهم من تسلسل واحد. وإلا إبراهيم عليه السلام هناك في الزوجات، في أزواج صحيح، فالزوجة سارة، هجر، قطورة، أجر حرهير، هذه كلهن يعني من أم الأنبياء. ونحن من المليويين نحن نعتمد بأننا نحن من الأنساب الزوجة إبراهيم اسمه
اسمها قطورة، اسمها قنطورة. وأنتم من زوجها إبراهيم اسمها حجر، وأما سارة هذا من إسحاق. على كل حال هؤلاء كلهم من الدم واحد، نحن من دم واحد. والله أنا قرأت بعض الكتب، يعني هم قالوا يعني تسلسل يعني سلسلة المليوية من سام بن نوح، وأما أنتم أيضا من سام بن نوح أيضا من العرب، يعني الصين ملايو هذا كلهم من سام بن نوح، أي بمعنى نحن من دم واحد. We are one blood, one blood. Jadi yang dikatakan oleh Prof dekat sini, dia mengatakan bahawanya salah silah daripada para anbiya ini datangnya daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana kalau kita dapat mengetahui bahawasanya orang Melayu kita ini datang daripada isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga yang bernama Qaturah. Jadi dia kata dekat sini bahawasanya orang Melayu dan juga orang Arab dia mempunyai darah daging yang sama. Sebab apa? Datang daripada seorang isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga iaitu Qaturah. Maka dikatakan kat sini bahawasanya orang Melayu dan juga orang Arab mempunyai darah daging yang sama. Ini kerana mempunyai daripada seorang isteri yang ketiga. Okey. يعني من كلام فروف حمزة في شيء؟ فضيلة الدكتورة، هو الله سبحانه وتعالى قال وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ونحن نعرف بأن الأنبياء 116 ألفا وكسور، والرسل 313 وقيل 14 وقيل 15. إذن الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن هم حوالي 23 نبي ورسول، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. النظرية التي عندي أنا أن الرسل المذكورون في القرآن هم رسل عالميون، بمعنى أن موسى عليه السلام لم يكن قومه في مصر فقط، إنما كانوا في الكرة الأرضية كلها، وكذلك قوم هود وقوم نوح وقوم صالح وقوم سليمان، وجميع الأنبياء المذكورين في القرآن جلهم أقوامهم كانوا في العالم. إذا رجعنا إلى التفاسير القرآنية نجد أن الأنبياء كلهم كانوا في جزيرة العرب والشام ومصر، وهذا غير معقول لأن القرآن أنزل للعالم، حجة على العالم. إذا رجعنا إلى الأساطير والتواريخ القديمة نجد قصصا تتكرر عند شعوب جنوب أمريكا، الشعوب القديمة في أستراليا، الشعوب الصينية، شعوب الشرق الأوسط، شعوب إفريقيا وأوروبا إلى آخره، مثل الطوفان، مثل الصاعقة، مثل هذه الكوارث. ونجد بناءات متشابهة، نجد الأهرام في أمريكا الجنوبية ونجدها في مصر ونجدها في الصين. Maka subhanallah, kalau kita juzan terima kasih kepada Profesor Salihah. Maulana Hamzah Al-Kitani kita menyebutkan betul, tidak dapat dinafikan bahawa sekalian para nabi dan para rasul ini ada keterkaitan mereka itu dengan salah satu dengan yang lain. Kerana tak dapat dinafikan kita semua ini merupakan daripada zuriat Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa pendapat mereka mengatakan bahawa para nabi itu adalah seramai 120,000, ada yang mengatakan 124,000 dan seterusnya lah daripada bilangan-bilangan lain. Adapun para rasul, mereka itu bilangannya 313 orang. Ada yang mengatakan 314 orang, ada yang mengatakan 315 orang. Maka ini merupakan semuanya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Hanyalah 25 nabi dan rasul di dalam Al-Quran itu. Maka subhanallah, Allah Taala juga telah menyebutkan adanya para nabi dan para rasul di dalam yang mana tidak disebut dalam Al-Quran. Allah Taala sebut
dan segala nabi dan rasul yang mana kami telah mengkisahkan kepada kamu dan yang belum kami kisahkan kepada kamu. Artinya di sini bukan sekadar nabi dan rasul itu fokusnya ataupun kisah mereka itu hanya di belah semenanjung tanah Arab. Walaupun kita perhatikan para nabi dan para rasul yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, baginda-baginda mereka semua adalah yang terletak di belah semenanjung tanah Arab, di jazirah Arab, seperti di bumi Yaman pun ada juga, di belah Baitul Maqdis, di belah Syam dan di belah Iram, Nabi Ibrahim AS dan seumpamanya. Mereka berada di kawasan yang sama, iaitu sekian nabi dan rasul, 25 orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu diutuskan di kawasan semenanjung tanah Arab dan sekitarnya. Tetapi sedangkan Al-Quranul Karim, kalau kita lihat secara zahirnya, aspek secara zahir, kita perhatikan Al-Quranul Karim tidak diutuskan, tidak diwahyukan, tidak diutuskan kepada kaum Arab saja, tidak. Tetapi Al-Quran ini diutuskan, dihantarkan, diwahyukan pada Allah, daripada Allah SWT kepada sekalian, kepada baginda Nabi Muhammad, merupakan sebagai petunjuk sekalian alam. Tetapi kalau diperhatikan betul-betul, segala tema persamaan sejarah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang 25 itu, pasti kita perhatikan ditelekkan dibandingkan dalam kitab-kitab sejarah, perbandingan antara tamadun-tamadun yang terdapat di atas muka bumi ini, seperti di tamadun Afrika Selatan, di tamadun Afrika, di belah Afrika, seperti di kerajaan ataupun tamadun Amerika Selatan, seperti di Amerika Utara pun begitu juga, di benua Australia pun begitu juga, di benua Jepun, India dan China pun begitu juga. Kita akan dapati di dalam lipatan sejarah mereka ada persamaan yang sama, seperti kisah setiap tamadun adanya kisah tentang banjir besar, adanya kisah tentang persamaan-persamaan dengan kisah para nabi dan para rasul. Maka dilihat di sini persamaan yang kita boleh lihat adalah berkenaan dengan persamaan di para nabi dan para rasul, bahawa di setiap pelosok dunia ini adanya nabi dan adanya rasul, sama ada kita tahu ataupun tidak. Dan Profesor Hamzah mengatakan, ya betul, tidak dapat dinafikan bahawa kita semua, Bani Melayu, Bani Arab, semuanya kita ini adalah darah yang sama, tetapi daripada ibu yang berbeza. Kita orang Melayu daripada bonda kita Siti Qaturah, orang Arab daripada Siti Hajar, dan orang Bani Israel daripada Siti Sarah, dan seumpama begitulah apa yang mana disebutkan oleh Profesor Hamzah. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يلقب بأبو الأنبياء، لأن أغلب الأنبياء المعروفين هم أبناؤه. وسيدنا إبراهيم كان له 3 نسوة أو 4 على خلاف. أما السيدة هاجر فهي جدة العرب، والسيدة سارة هي جدة قوم مدين، جدة مجموعة من الشعوب أبرزها بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم بنو يعقوب. وقطوة هي جدة شعيب النبي الذي جاء إلى أهل مدين، وهي يقال بأنها كنعانية، ولكن نحن نعرف أن الكنعانيين انتشروا إلى جنوب شرق آسيا. كانت انتشار. نعم. فإلى الترجمة حتى ما نطيل. طيب، الأنبياء ما قبل ما بين سيدنا آدم وسيدنا نوح هم شعوب قديمة. أشهر من كان منهم هو سيدنا شيث الذي تمثل منه البشر أو المعروفون من البشر، وسيدنا إدريس أخنوخ أو خنوخ مؤسس الكتابة الذي يعتبر هو الأب الأعلى للعلم. مؤسس الكتابة هو أول خياط، يعني خياط الملابس. نعم، يعني أول. هذا هو. سبحان الله.
فكان سيدنا إدريس اختص بالكتابة وبالخياطة، هذه فائدة زدتها. اسمه إدريس درس كل ما هو مرتبط بالكتابة من أسرار الحرف وغير ذلك والفلسفة وغير كلها مرتبطة بسيدنا إدريس، فلذلك اسمه درس إدريس. اسم فعل درس. أمر. نعم. لكن هو اسمه خنوخ. خنوخ. نعم. أيوة. صحيح. ولكنه يلقب بإدريس من الدراسة، صحيح. أول من درس. وسيدنا نوح كان نجار. نجار. نعم. وسيدنا داود كان حداد. حداد. وهكذا يعني العلماء. لكن يعني بروف حمزة، بعض الناس يفكر أن الحديد كانت موجودة في أيام داود بس، أي بسبب داود عليه السلام ماهر في الحديد. بعض الناس في الخارج يفكر أن الحديد كانت موجود في أيام داود بس، يعني قبل داود ما في حديد. أنا قلت هذا كلام خطأ، تفكير خطأ، لأن كان حديد موجودة زمانا قبل سيدنا داود عليه السلام. طبعا لا طبعا الحديد كان من تكوين الأرض. صح. لا يحتاج أن يكون. والله عز وجل قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. صح. والحضارات القديمة كثير من الزخرفة أو النحوت على الحديد أو بالحديد. نعم. خاصة الجرانيت. صح. اللي هو حجر حديدي. قضية الأنبياء المذكورون في القرآن هم الذين تقوم بهم الحجة على العالم. وأبناء إبراهيم انتشروا في الأمم، منهم من ذهب إلى آسيا، منهم من ذهب إلى أوروبا، منهم من ذهب إلى أفريقيا. ولذلك كثر ذكر آل إبراهيم لأن بهم تقوم الحجة على الناس. صحيح. فوجدنا أن سيدنا إبراهيم أولاده أولاد من قنطورة جاءوا إلى أرخب الملايوي، لكن بعض الناس ملايوي نفسه لم يؤمن، لم يكن يعني يؤمن بهذا الكلام. فنحن لا نهتم بهذا الكلام، وإلا يعني نحن ننتشر لمن يريد أن يفهمه ويقبل على هذه المعلومات، لأن هذا موجود في الكتب التراثية. نعم. الكتب التراثية. نعم. وسنعود إن شاء الله إلى جزر ملاوي إن شاء الله. إن شاء الله. سنعود إلى الحديث. الآن أدخلتمونا في الأنبياء. صح. نعمل دورة ونعود إن شاء الله على استكشاف التاريخي في هذه الجزر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Yang dimulakan oleh Profesor Maulana Hamzah sebentar tadi berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam, di mana baginda Nabi Ibrahim alaihi salam digelarkan sebagai Abul Anbiya, bapa kepada banyaknya para nabi dan para rasul. Kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa baginda Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki 3 orang isteri. Setengah riwayat mengatakan 4 orang isteri. Walhasil kita telah mengetahui yang pertama bonda Siti Hajar. Siti Hajar merupakan ibunda kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan melalui Nabi Ismail keluarlah kabilah bangsa Arab. Dan daripada bangsa itulah datangnya kedua guru kita di hadapan kita ini melalui silsilah nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga isteri kedua, iaitu isteri lebih tua lah kepada Nabi Ibrahim, iaitu Siti Sarah, yang mana Sarah melahirkan anak baginda Nabi Ibrahim yang bernama Ishaq. Ishaq merupakan bapa kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam diberi gelaran sebagai Israel ataupun tenteranya Allah, setengah terjemahan sebagai hambanya Allah. Daripada Nabi Yaqub alaihissalam adalah 12 anak baginda, yang mana digelar sebagai Bani Israel, anak-anak Israel. Dan seterusnya begitulah isteri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Sayyidatina Ummana Qaturah. Siti Qaturah merupakan ibunda kepada kabilah Madian. Kabilah Madian yang mana di situ dilahirnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib berbangsa Madian. Akan tetapi daripada Siti Qaturah ini juga ramainya anak. Siti Qaturah memiliki ramainya anak, dan anak-anak Siti Qaturah itu bertebaran ke seluruh dunia. Disebutkan Siti Qaturah itu duduknya di bahagian belah timur dunia ini, maka pasti penebaran nasab Siti Qaturah itu sampailah kepada kita ini, iaitu Bani Melayu. Maka subhanallah, kita perhatikan
itulah kesinambungan, persamaan, pertemuan nasab kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita ini merupakan satu darah, sebagaimana Prof. Salihah sebutkan sebentar tadi, merupakan daripada satu nasab, iaitu daripada baginda Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat selain daripada itu juga, Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai bapa manusia yang kedua. Kita tahu bapa kepada sekalian manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, tetapi bapa yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam, kerana makruf setelah di zaman baginda Nuh alaihissalam berlakunya banjir besar, maka tidak ada yang hidup di zaman Nabi Nuh di kalangan manusia melainkan anak-anak Nabi Nuh bersama dengan isteri-isteri mereka sahaja. Dan selain daripada itu kita lihat Nabi Nuh alaihissalam dan adanya bapa-bapa mereka seperti Nabi Syith alaihissalam, Nabi Syith alaihissalam, dan daripada Nabi Syith alaihissalam datangnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan seorang yang pakar dalam pelbagai ilmu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Nabi Idris alaihissalam pelbagai macam ilmu. Disebutkan ilmu penulisan. Kitab pertama yang ditulis di atas muka bumi ini, yang menulisnya adalah Nabi Idris alaihissalam. Disebutkan juga ilmu mengenai rahsia-rahsia huruf, ilmu mengenai pelbagai ilmu lah, dipendekkan cerita pelbagai ilmu, yang menjadi pakarnya adalah Nabi Idris alaihissalam. Tetapi Nabi Idris itu adalah gelaran. Idris datang daripada kalimah dars, kelas, pengajian. Jadi kita lihat daripada situ, Nabi Idris alaihissalam merupakan bapa kepada keilmuan. Maka subhanallah, daripada Nabi Idris alaihissalam hasilnya banyaknya ilmu yang terhasil, sampailah kepada cucu cicit baginda Nabi Muhammad, Nabi Idris alaihissalam, antaranya Nabi Nuh yang mana pakar dalam ilmu perkayuan, Nabi Dawud alaihissalam yang mana pakar dalam ilmu besi. Tetapi besi itu bukanlah wujudnya pada zaman Nabi Daud saja, tak. Bukan pada zaman Nabi Daud, kerana di zaman sebelum zaman Nabi Daud sudah ada tamadun yang mana menggunakan besi, tetapi yang mana pandai melenturkan besi mulanya adalah Nabi Daud alaihissalam, dan ilmunya subhanallah diwarisi, sebagaimana Profesor Salihah menyebutkan kepada kita, diwarisi ke tanah Melayu kita ini, di kerajaan Sungai Batu di belah utara tanah air. Dan subhanallah, kita perhatikan, walaupun kita ini tidak dikenali sebagai pakar besi, tapi Maulana Hamzah menyebutkan mudah-mudahan ilmu Nabi Daud alaihissalam akan kembali semula kepada tanah air kita. Begitu juga dengan rahsia para nabi dan para rasul dikembalikan semula ke tanah air kita, insya-Allah. Amin. Baik, itu tadi antara rumusan dalam terjemahan bahasa Melayu yang diberikan, saya mudah untuk difahami. Sheikh Maula is bringing something very special. It's a chart actually, but complete with flags and information. Maybe cameraman can zoom in and any story beyond the paper. Sheikh. It was just a personal reminder. It was not for the assembly, but if you want to take just 5 seconds, there is no problem. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في نظر خاص في هذا المجلس الكريم حول من تولى الإمارة أو الخلافة أو الملك من بني هاشم، من بني الحسن والحسين، من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عددنا هنا من الدول 57 دولة ببعض التكرار، فبحذف التكرار قد تكون في الأربعينات من الدول المشهورة اليوم ممن حكمها رجل أو بيت من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, Maulana sebutkan sebenarnya chat ataupun carta yang ada di hadapan Maulana ini sebagai nota untuk Maulana sebenarnya. Walaupun beliau subhanallah, ini saya tambah sikit, beliau ingatan beliau ni subhanallah sangat kuat dan susah nak dinafikan, tapi orang yang kuat ingatan pun masih lagi perlukan kepada nota. Itu yang saya tambah. Baik. Berkenaan dengan apa yang Maulana Muhammad Amin nak sebutkan di sini adalah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, daripada Rasulullah sampailah kepada zaman kita sekarang, nak tunjukkan adanya pertalian nasab baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada baginda yang sampai bersambung pada hari ini, bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang awam, bukan orang-orang yang berjalan di pasar sahaja yang ada nasab kepada baginda SAW. Bahkan nasab baginda Nabi Muhammad SAW bersambungnya kepada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan yang masih lagi berdiri pada hari ini, yang mana Maulana Muhammad Amin akan sebutkan sebentar nanti. In Morocco, is there any formal institution to make sure that everything is verified, valid, and to protect everything, the story, the nasab? بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الحمد لله. لعلها ولعل في المغرب الحمد لله أقدم نقيب الأشراف معروف في الدنيا، وهو الحفيد الثامن لسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو السيد الشريف أحمد ابن علي ابن محمد ابن إدريس ابن عبد الله ابن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته في 250 للهجرة. Alhamdulillah, sebagaimana moderator kita bertanyakan kepada Maula sebentar tadi, di Morocco ada tak sebuah badan ataupun sebuah pertubuhan yang mana khusus untuk menjaga nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Maulana Muhammad Amin menyatakan ya, ada, iaitu pencatatan nasab ini dimulakan seawal-awal tahun 200 Hijriah, bahkan sebelum itu lagi, yang mana usaha ini dilakukan oleh Maulana Muhammad bin Ali bin Idris bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Sayyidina Muhammad Abdullah SAW, yang mana beliau merupakan cucu ke-8 baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana bermula daripada beliau lah Sidi Muhammad ini mula untuk mengumpulkan, merekodkan nasab yang mana keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan rekod yang tertua dan terpaling awal berbanding daripada perbadanan ataupun pertubuhan-pertubuhan yang baru saja 200-300 tahun daripada kita ini. فهي والله أعلم أقدم نقابة للأشراف، فقد كان الحسين من بني ذي الدمعة بن الحسيني من أشراف العراق، وكان هو نقيب الأشراف زمن الدولة العباسية، ووفاته بسنة واحدة بعد سيدي أحمد المزوار. والمزوار بلسان البربر بمعنى كبير الأشراف، كبيرنا وهو النقيب، وهو المسؤول عن الأشراف وعن تسيير أمورهم وعن القضاء بينهم، وكان له منزلة عظيمة تناسب منزلة الوزارة كما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية. Dan selain daripada itu juga berkenaan dengan bukan sekadar nasab Sayyidina Hasan, bahkan juga nasab Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang mana percatatan nasab ini dilakukan oleh anak kepada Sayyidi Muhammad, iaitu Al-Imam Maulai Ahmad bin Ali Al-Mizwar. Ahmad bukan Muhammad, Ahmad Ali Mizwar ini, yang mana beliau merupakan pencatat nasab ketika itu merupakan kerajaan Bani Abbasiyah di Iraq sana. Maka beliau mengumpulkan, mencatat akan rekod-rekod ini, anak keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau digelar sebagai naqib ataupun penjaga kepada nasab baginda Nabi Muhammad SAW dalam urusan pencatatan nasab lah, dalam urusan percatatan nasab. Maka di situ kita dapat perhatikan dia jadi seperti sebuah entiti ataupun badan dalam kerajaan, ataupun lebih tepat untuk kita sebutkan sebagai sebuah kementerian yang khusus yang diadakan oleh keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu Maulana Ahmad Ali bin Mizwar Al-Mizwar. So meaning that the formal institution, they are running any activities, maybe any annual event to discuss, to make sure that information is spread with knowledge, any activity that carry out, any documentation that they produce. We have a little Habibi here on stage. Yes, بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان هذا النسب النبوي محل اهتمام عظيم
للخلفاء. وقد بدأ سيدنا عمر بن الخطاب الديوان، يعني ديوان العطاء للدولة، وقالوا له ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين، قال بل ضعوا عمر حيث وضعه الله، وبدأ بأنساب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب. وكان سيدنا عمر من بني عدي، وبنو عدي من أبعد البطون عن قريش، عن هاشم، هم من قريش ولكن هو بطن بعيد، ليسوا كبني زهرة وأسد، وليسوا كبني أمية وبني عبد مناف التي هي البطون القريبة من بني هاشم. فعمر وضع نفسه على المقام الذي وضعه الله في نسبه يوم ميلاده، وقرب الناس على قربهم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأثبت سيدنا الحسن والحسين في ديوان العطاء على صغرهما. ففي انتقال سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى كان سيدنا الحسين له 7 سنوات وسيدنا الحسن 8. والمقصود من هذا أن هذا الأمر كان فيما بعد حتى كثر الأشراف، وحتى صار لهم نقابة خاصة بهم، ولهم وثائق في هذا الشان ومحفوظة، وللسلاطين ظواهر شريفة، رسوم ملكية، وفي القضاة أيضا لهم من هذا العلم، وأيضا في العدو وشهادات العدلية، وأيضا في الاستفاضة وفي التواتر، وفي هذا العلم الذي في الحقيقة هو فائق الدقة. قد يقول الواحد اليوم كيف تحسب 40 جد، وفي 40 جد أنت متأكد أنهم كلهم هنا؟ لا يعلمون أن في كل زمن وضع الله عز وجل من المحبين والعلماء والقضاة والنقباء والسلاطين من يحفظ هذا النسب على وجه التحقيق اليقيني الذي لا يشوبه ظن ولا يدخله شك. Subhanallah, apa disebutkan sebentar tadi mengenai apakah penjagaan, kenapa perlu dijaga akan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan kenapa perlu dijaganya nasab baginda Nabi Muhammad SAW ini sampailah ke hari ini. Dan subhanallah, kita perhatikan penjagaan, pentingnya, pentingnya dijaganya nasab baginda Nabi Muhammad SAW ini, keturunan baginda, kerana dimulakan seawal-awal zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika baginda Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah Amirul Mukminin setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu radahu, ketika itu Sayyidina Umar menyusun akan pentadbiran, menyusun akan seperti kabinet lah, mudah cerita, kementerian-kementerian bagi membantu penyeliaan ataupun pentadbiran kerajaan Madinatul Munawwarah dan juga kerajaan Islam secara umumnya. Maka antara kementerian yang diadakan ataupun diwan, awalnya disebut sebagai diwan, tapi lebih mudah kita beri faham sini kementerian lah. Kementerian untuk pembahagian harta, dibahagikan harta. Jadi pembahagi harta ini mereka berkuat kuasa penuh pada sistem perbendaharaan negara. Maka kementerian yang menjaga itu, mereka akan memberikan setiap orang yang berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka. Maka ketika disusun akan kementerian tersebut, baginda Sayyidina Umar bin Khattab dinasihatkan oleh kementerian tersebut, ya Amirul Mukminin, bismillah, ini pembahagian kau ambil dulu bahagian yang kau nak. Maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tak, bahkan tidak, selama-lamanya aku daripada kabilah Bani Adi. Bani Adi ini merupakan kabilah yang sedang cerita low class lah. Dia pasal nasab mereka ni lebih jauh daripada nasab Bani Hashim. Mereka Quraisy juga, tetapi mereka ini daripada kabilah yang mana jauh terpisah daripada Bani Quraisy, tak macam susur galur Bani Hashim, Rasulullah SAW Bani Hashim. Jadi nasab baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar jauh. Jadi ketika itu, walaupun Sayyidina Umar menjadi pemimpin number 1 di dalam dunia Islam ketika itu, dan dihidangkan, bismillah, ambil wahai Amirul Mukminin, engkau berhak untuk ambil apa saja kerana engkau pemimpin. Sayyidina Umar mengatakan, tak, budak daripada kabilah Bani Adi yang mana tak ada nilai ini tak boleh mendahului akan kabilah Bani Hashim. Maka utamakanlah pemberian daripada perbendaharaan negara ini kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma.
Dan subhanallah ketika itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain umurnya ketika wafat Rasulullah SAW, umur Sayyidina Hasan umurnya 8 tahun, umur Sayyidina Husain 7 tahun. Sayyidina Husain adik, Sayyidina Hasan abang. Maka subhanallah daripada umur kecil itu dah dijaga hak-hak mereka. Sayyidina Umar ketika itu memberikan pembahagian yang mana merupakan hak kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam istilah syarak kita dipanggil sebagai 1/5 daripada 1/5. 1/5 dari 1/5. Maka di situ penting. Kerana apa? Orang dia boleh claim palsu. Oh, aku ni keturunan Nabi Muhammad. Pasal apa? Dia nak claim something daripada perbendaharaan negara. Maka kerana itu pentingnya dijaga akan nasab. Catatan nasab ini sampailah ke hari ini, dan subhanallah berterusanlah sampailah ke zaman kita. Walaupun dahulunya, daripada dahulu lagi ada cubaan-cubaan untuk menggugat usaha memadam akan nasab baginda Nabi Muhammad SAW ini, tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala nasab baginda Nabi Muhammad SAW masih lagi dijaga. Kalau tidak dijaga oleh para syurafa, maka Allah Taala menghantarkan adanya para muhibbin, para pencinta Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini bukan daripada golongan ahli bait, tetapi kerana cintanya mereka kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW, mereka bersungguh-sungguh berusaha keras untuk menjaga nasab baginda Nabi Muhammad SAW. وشأن هذا النسب النبوي الشريف متعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمال التعلق، لا في الدنيا ولا في الأخرى. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من انتسب إلى غير أبيه. وأحاديث كثيرة في الترهيب من الانتساب إلى غير الأبي ومن الانتساب إلى آل بيت النبوة. وشأن هذا النسب هو شأن الحديث نفسه، لأنه كما جاء في الأثر لو كذب رجل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الدنيا ليلا كتب حديثا ليس صحيح، فلا أصبح في طرف الدنيا الآخر قيل هذا مدلس وهذا كذاب. فهكذا في النسب النبوي الشريف، كثير ممن ادعاه، والكثير من اشتراه، والكثير ممن أخذه من أصحابه، وكثير من جمع المخطوطات والطوابع والأختام وعرف أنه كاذب، لأن هذا محفوظ بحفظ الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فكما عرف الحديث أن هذا موضوع، عرف النسب الموضوع، فكما عرف النسب الصحيح فكما عرف الحديث الصحيح. ومعايير معرفة الأنساب الصحيحة تتبع معايير معرفة الأحاديث الصحيحة. فحفظ هذا النسب ولابد وحق له أن يحفظ، لأن سيأتي منه سيدنا الإمام المهدي. ولما يأتي المهدي بنسب من آل بيت النبي لا يقال له أنت لست من آل بيت النبي، وحقا نحن لا نعرف آل بيت النبي، وهذا أمر اندثر منذ قرون، وكيف لنا أن نعرف ومن أين نعرف وما هي طرق المعرفة. لكان الأمر كذلك، لو أتى المهدي لكذبه الناس أجمعين. Dan dijaganya nasab baginda Nabi Muhammad SAW ini kerana untuk membasmi orang yang mana mendakwa secara palsu bahawa mereka adalah daripada keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana datangnya daripada banyaknya hadis Nabi Muhammad SAW bahawa baginda bersabda, barang siapa berdusta di atas aku dengan sengaja, maka tempahlah duduk mereka di dalam neraka. Ini bagi orang yang mana berdusta atas nama Rasulullah SAW dalam keadaan dia ni sengaja buat begitu. Rasulullah menitahkan tempah duduk dia dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada juga hadis yang menyatakan laknat Allah ke atas orang yang mana menisbahkan diri dia kepada selain daripada bapa dia. Maknanya apa? Dia ni bukan keturunan Nabi, tapi dia nak kata dia keturunan Nabi. Dia ni orang bahasa muda, dia orang Jawa saja, tapi dia nak klaim dia orang Arab. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kerana itu hati-hati. Jangan mudah kita ini nak klaim kita ni adalah nasab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita perhatikan di situ. Maka kerana apa? Berkenaan dengan hadis yang awal saya sebutkan tadi, yang Maulana Muhammad sebutkan, barang siapa berdusta ke atas aku, secara sengaja, maka tempahlah tempat duduknya di dalam neraka. Itu hadis dipegang oleh para muhaddithin, dipegang oleh segala ulama-ulama pakar dalam hadis. Mereka berpegang bahawa tidak mudah untuk mengumpul akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah untuk mengatakan hadis ini sahih, hasan, dhaif, maudhu' dan seterusnya. Maka disusunkan ilmu-ilmu yang tertentu. Ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu ulum, banyaklah kaedah-kaedah hadis. Tak mudah kita ni nak hukum hadis ni sahih, hadis ni hasan, dhaif, maudhu' dan seumpamanya. Sampai ke tahap kita lihat para perawi hadis
radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini semata-mata nak mendapatkan status atau nak mendengarkan sebuah hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkelana jauh daripada, dia duduk di timur tapi kerana dia dengar ada orang pegang satu hadis di belah barat, maka mereka akan berkelana jauh. Dulu mana ada kapal terbang, dulu mana ada kereta, maka mereka berkelana jauh semata-mata nak dengarkan satu hadis saja daripada orang itu. Untuk mendengar, dia dapat dari siapa? Dapat dari siapa? Bukan semudah-mudah itu untuk dia klaim hadis itu sebagai sahih ataupun palsu. Begitu jugalah, itu baru perkataan. Maka bagaimana pula dengan orang yang nak menisbahkan diri dia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dijaganya lebih teliti. Kerana apa? Kerana mendatangkan implikasi ataupun kesan yang besar. Orang yang mana mengklaim, orang yang mana menisbahkan diri dia kepada baginda Nabi SAW, maka sama saja penjagaan ilmu nasab, sama ilmunya, sama disiplinnya seperti penjagaan ilmu hadis Nabi SAW. Ada orang dia klaim, sebab tu maulama kita ni berusaha, ada kata oh ini adalah ahli bait Nabi Muhammad SAW, maka kita pergi nak cek, nak bersilaturahmi dan sebagainya. Tapi selain daripada itu nak semak betul ke ini daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah inilah keistimewaan Allah Taala berikan kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi saya tengok Profesor Solehah tekun dia meneliti. Mungkin ini juga antara sumber rujukan yang dapat kita kongsikan kepada awam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami. Di samping Syekh kita ini memiliki jadual yang sangat padat sebenarnya. It's not easy for them to come into Malaysia. They have a very tight schedule. Let's say morning in Kota Kinabalu and night at Kota Baru, and then coming back to Kuala Lumpur and then Melaka. Very tight schedule. Okay, baik, kita kembali pada Profesor Solehah yang mungkin daripada carta itu sebenarnya apa yang nak diceritakan, nak digambarkan, silakan Profesor. Ya, Fitri, saya sungguh teruja apabila saya melihat carta ini. Pada peringkat awal saya ingatkan apa kan, bila saya amati, rupanya ini adalah salah silah keluarga Hasan bin Fatimah. Keluarga Hasan bin Fatimah yang telah tersebar di seluruh dunia. Jadi di sini terdapat nama-nama negara, bendera setiap negara di mana keluarga Hasan bin Fatimah ini telah tersebar. Dan di sini ada dua kaki iaitu Al-Imam Musa Al-Jun, satu daripada Hasan itu tadi, Al-Imam Musa Al-Jun Al-Hasan bin Fatimah atau Ali bin Abi Talib. Kemudian yang kedua ialah Al-Imam Al-Maula Idris bin Imam Al-Maula Idris Al-Awwal, daripada tasalsul Maula. Di sini ada setiap kaki itu ada di Malaysia, daripada Abu Musa Al-Jun dan kaki Imam Maula Idris Al-Imam Maula Idris Al-Awwal ada di Malaysia. Dua-dua keturunan Hasan ini ada di Malaysia. Baik. Kullu mawjudu fi Malaysia. Mungkin saya boleh baca tidak semua, saya pilih-pilih yang daripada Al-Imam Musa Al-Jun. Jun itu maksudnya kulitnya perang. Perang. Musa bin Abdullah, Yahya bin Muhammad bin Daud, Abu Saleh bin Musa, Abdul Qadir Jailani. Sami'na Abdul Qadir Jailani. Kita dengar perkataan Abdul Qadir Jailani daripada tasalsul Imam Musa Al-Jun, daripada tasalsul Hasan. Mahyuddin bin Muhammad, Sa'adah Qutbul Lu'lu' ini, Syamsuddin bin Abdul Aziz, Syarifuddin bin Muhammad, Zainuddin, Nuruddin, Hisamuddin, Abu Bakar, Ahmad, Abdul Rahim, Sayyid Ibrahim, Sultan Mahmud,
Sultan Muhammad, Sultan Sya'ban, Sultan Abdul Hamid, Sultan Hakim, Sultan Idrus, Tengku Said Razman. Ini dari tasalsul Musa Al-Imam Musa Al-Jun. Kemudian kita baca dari tasalsul Al-Maula Idris Al-Imam Maula Idris Al-Awwal daripada sebelah Maula yang ada di Malaysia. Ali Al-Aridi, Ali Al-Aridi, Muhammad Nakib, Muhammad Nakib, mungkin Al-Attas hazi, Al-Attas, Muhammad Nakib Al-Attas min usrah Al-Attas. Isa Ar-Rumi, Al-Muhajir, Alwi bin Abdullah, Alwi bin Abdullah, Ali bin Alwi bin Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Al-Ali bin Muhammad Ali. Banyak ni saya kena baca ni, saya ambil nama yang tu. Sultan Muhammad, Sultan Hamid, Sultan Safi, Sultan Jalmalulai, Sultan Alwi, Sultan Hamzah, Sultan Harun huna, Tengku Sirajuddin, Tengku Sirajuddin Jamalullai. Tasalsul Maula. Masya Allah, barakallahu fiik. Al-an sekarang ini burhan wadih, dalil yang jelas sudah ada ini. Setiap negara telah dijelajahi. Ini sesuai dengan soalan Fitri tadi, setakat mana telah berkembangnya keturunan Nabi Muhammad SAW dari sebelah Hasan. Ini min janib Hasan. Wa min janib Husain, Jamadil Husain, Said Husain Jamadil Kubra. Tidak ada di sini. Ini sahaja daripada Hasan. Dan dari Hasan, Sayyidina Hasan ada dua jalur. Jalur Abu Musa Al-Jun dan jalur Al-Imam Maula Idris bin Al-Imam Idris Al-Awwal. Ini sangat jelas dan diharap selepas ini tiada lagi mana-mana pihak yang mendakwa perkara ini, memfitnah Maula Amin. Ya, diharap tidak ada lagi, ya. Dan siapa yang melakukan itu diharap bertaubat. Dan sementara Maula ada ni, mereka boleh datang berjumpa Maula dan meminta maaf. Tunggu waktunya di mahsyar kelak. Kalian tidak takut ke kepada syafaat Rasulullah SAW? Ya, baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Profesor Soliham, anda di sana masih lagi bermaya untuk ilmu. Ya, insyaAllah kita doakan sebab ilmu ni sifatnya lestari, memugar, membangkitkan semangat semua, ya. Baik, Syekh, to understand and to love Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning that we have to study Sirah Nabawiyah. So what is the beauty when we study and explore Sirah An-Nabawiyah? قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهو الذي مثل القرآن تمثيلا بشريا، لأن الوحي إذا نزل للناس فإنه لا بد أن يكون مثال ينفذ هذا الوحي ويعمل به، والمثال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan adalah engkau ini ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan subhanallah,
kita tidak akan dapat melihat akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang digambarkan keagungannya di dalam Al-Quran kalau kita tidak melihat, menelusuri akan sirah baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana disifatkan oleh bonda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkenaan baginda Rasulullah SAW adalah baginda itu akhlaknya Al-Quran. Maka disifatkan akhlak baginda sebagai akhlak Al-Quran nak menunjukkan amatlah indah, amatlah sempurna sifat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu penting bagi kita menelusuri kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك قال الله تعالى فيه وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن أراد منكم أن يستقيم. فمن أراد الاستقامة فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف حياته وأخباره وكيف كان يتعامل في المراحل وفي السفر وفي الجهاد وفي الاستقرار. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, dan bukanlah baginda itu memetik-metik ataupun mengungkapkan daripada perkara yang mana tidak ada, dan bukanlah pula baginda Nabi Muhammad SAW itu mengambil daripada kata-kata syaitan yang direjam. Maka ke mana saja kamu pergi, tidaklah lain baginda itu adalah tidak lain dan tidak bukan baginda Rasulullah SAW itu adalah peringatan bagi seluruh sekalian alam. Maka kita perhatikan setiap sosok baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah qudwah, sebuah uswah, sebuah percontohan yang baik, yang sayugianya, yang sepatutnya kita ini mengambil sepenuhnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan akan mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Maka barang siapa yang menghendaki akan istiqamah, akan kemuliaan, maka hendaklah dia ini mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW di dalam segenap aspek kehidupan dia, pada menaiki kenderaan, pada makan dan pada minum, pada jihad dan perjuangan, dan pada segala perkara yang mana patut menjadi pegangan kita. إذن ما هي السيرة النبوية؟ السيرة النبوية هي الوقائع والأخبار المرتبطة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ولادته والبعثة النبوية وإرهاصات هذه البعثة ودعوته إلى الله وهجرته وجهاده وهديه وأخلاقه وشمائله ووفاته صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Maka apakah itu sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah iaitu perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah nabawiyah itu adalah kita memerhatikan perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebelum lahirnya baginda, pada kelahiran baginda, pada kehidupan baginda sebelum dilantik menjadi rasul, hijrah setelah baginda dilantik menjadi rasul, hijrah baginda, dakwah baginda secara rahsia, dakwah baginda secara terbuka, Isra' dan Mi'raj, perhijrahan baginda daripada bumi Makkah ke bumi Madinah, sehinggalah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah biografi yang lengkap berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعض العلماء يضيف إليها سير الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك ألف الإمام أبو الربيع الكلاعي كتاب الاكتفاء بسيرة المصطفى والثلاثة الخلفاء. Dan juga setelah itu, selain daripada kita melihat akan sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat juga akan sirah ataupun perjalanan kehidupan 4 orang khalifah
ataupun pengganti bagi Nabi Muhammad SAW yang digelar sebagai Khulafa Ar-Rashidun ataupun Khulafa Ar-Rashidin, yang mana sebagaimana dititahkan oleh baginda Nabi SAW, hendaklah engkau mengikuti sunnah aku, ketetapan aku, dan juga sunnah para pengganti yang diberi petunjuk, yang dibimbing oleh Allah SWT setelah daripada aku. Gigitlah, iaitu peganglah kamu sebagaimana kamu menggigit dengan gigi geraham, iaitu bermaksud berpeganglah dengan teguh dan jangan dilepaskan sama sekali. Maka kerana itu Imam Ibrahim Al-Kalaili, yang mana beliau mengarang sebuah kitab Al-Ikhtifa, yang mana menceritakan berkenaan dengan sirah baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para pewaris ataupun para pengganti Nabi Muhammad SAW. ولذلك فإنه يتوجب على كل مسلم أن يدرس السيرة النبوية الشريفة ويقرأها ويقرئها لأولاده وأبنائه وتلامذته. لا يجمل بأحد أن يغفل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور التي عاشها وجابهها وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن السيرة النبوية الشمائل النبوية، فلا يجمل بالمؤمن أن لا يعرف كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان لباسه وعاداته وهندامه صلى الله عليه وسلم ويشرب قلبه معرفة ذلك. Maka menjadi sebuah kewajipan bagi setiap orang Islam untuk kita ini mempelajari, membaca berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu saja, juga hendaklah kita bacakan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak murid juga, dan kepada orang-orang yang mana di bawah jagaan kita, supaya apabila kita dapat mendengar sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melihat bimbingan daripada baginda sendiri, apa percontohan, apa pegangan yang patut kita pegangkan di dalam hati kita sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang sepatutnya dilakukan, dihayati dengan penghayatan yang penuh, supaya kita ini tidak bercanggah dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. عودة على ما كان من الكلام حول الأنساب، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العناية بالنسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فانتسب إلى جده عبد المطلب. وقال: إن الله اصطفى العرب من بني إسماعيل واصطفاني من العرب، واصطفى من العرب قريشا، واصطفى من قريش هاشم، واصطفاني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وقال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. Dan begitu juga kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar apa yang bernisbahkan daripada Rasulullah sampai ke bawah, iaitu sampai pada keturunan baginda. Bahkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada orang-orang para pendahulu, datuk nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, aku adalah Nabi yang tidak berdusta, aku adalah anak kepada Abdul Muttalib. Maka subhanallah, lihat di situ Nabi SAW berbangga bahawa baginda merupakan anak cucu cicit daripada Sayyidina Abdul Muttalib. Maka di situ kita perhatikan berkenaan dengan kemuliaan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memilihkan daripada keturunan Ismail ini adalah orang-orang Arab. Allah memilih daripada keturunan orang Arab, orang-orang Bani Quraisy, dan Allah memilih daripada Bani Quraisy, memilih Bani Hashim, memilih dari dalam kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dan memilih aku, iaitu Nabi Muhammad SAW, di kalangan Bani Abdul Muttalib, iaitu Nabi SAW dipilih daripada yang tertinggi, maka itulah ketinggian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل يسأله عن اسمه واسم أبيه وقبيلته ومن أين هو. وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين من أحفظ الناس للأنساب، وقالوا علمان اختص بهما العرب عن غيرهم، وهما علم التنجيم وعلم الأنساب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسس ديوان وخص من أسس الدواوين وخص منها ديوان الأنساب، فكان يجمع أنساب قبائل العرب وأسماءهم ويخصص لهم أعطيات خاصة من أبناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والديوان بمعنى الوزارة باللغة المعاصرة. Sedikit tambahan berkenaan dengan hendaklah kita ini mencari nasab kita. Sebagian disabdakan oleh Rasulullah SAW, sambunglah nasab maka akan tersambung tali silaturahim kamu. Maka apabila baginda Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang lelaki bertanyakan mengenai nama baginda, nama ayahanda baginda dan kabilah baginda, baginda menjawab dengan penuh sampailah kepada orang-orang yang mana disebutkan dalam nasab baginda SAW. Bahkan dalam kepentingan menjaga nasab ini, menjaga rekod nasab ini, antaranya adalah orang yang terkedepan, yaitu Sayyidatina Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah, bunda Aisyah mengatakan bahawa amat penting kita ini untuk menjaga akan nasab, sama penting huruf jim dengan ain dan dal kepada orang-orang Arab. Maka kita perhatikan di situ, selain daripada Siti Aisyah juga dilakukan sebagai pertambahan pada ulama sebentar tadi, juga dilakukan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, selain daripada mengasaskan diwan-diwan ataupun saya sebut tadi kementerian-kementerian yang ada di atas muka bumi, yang ada di dalam pentadbiran Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Antara kementerian ataupun diwan yang diasaskan oleh baginda Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah Diwanul Ansab ataupun Kementerian Penjagaan Nasab. Maka di situ bukan sekadar dijaga nasab Rasulullah SAW, tidak, bahkan dijaga nasab seluruh keturunan orang-orang Arab, di mana mereka sekalian para sahabat Nabi SAW yang dikedepankan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila diberikan keistimewaan, maka mereka ini diberikan keistimewaan mengikut siapakah orang yang mana terdapat di dalam nasab mereka itu. وقد تطور ديوان سيدنا عمر بن الخطاب في عهد سيدنا عثمان وسيدنا علي، ثم زاد وكبر وتوسعت كنانيش الأنساب في زمن بني أمية. وبعد ذلك جاء عالم كبير اسمه مصعب الزبيري القرشي، هو تلميذ الإمام مالك وصديق الإمام الشافعي، وهو قرشي حفيد الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فألف كتاب كبير اسمه أنساب العرب، وجمع كل ما كان في تلك الدواوين، والكتاب موجود ومطبوع. بعد ذلك اعتنى العلماء بجمع أنساب الفرس والترك والزنج والصينيين وغير ذلك، حتى أصبحت كتب متخصصة في أنساب شعوب العالم. ومن ضمن الكتب المهمة الذي بحثت في أنساب الشعوب في العالم كتاب تاريخ الإمام بن خلدون رحمه الله تعالى، المسمى بالعبر والمبتدأ والخبر في ذكر ملوك العرب والعجم والبربر ومن والاهم من ذوي السلطان الأكبر. اختصر تاريخ ابن خلدون بس. Nama kitab pun dah panjang. Berkenaan apa yang Maulana Hamzah menyebutkan sebentar tadi, bahkan diteruskan di generasi para salafus saleh, berkenaan dengan perkumpulan nasab ini bermula daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, maka berkembang, diluaskan lagi, percatatan itu dipanjang lagi catatannya, sehinggalah di zaman tilmiz Imam Malik ini pada tahun kedua Hijrah, Mus'ab Az-Zubairi, beliau wafat pada tahun 206 Hijriah. Mus'ab Az-Zubairi ini Al-Qurashi, beliau daripada kabilah Quraisy, merupakan
cicit kepada Sayyidina Zubair ibnu Al-Awwam, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab Az-Zubairi ini juga merupakan anak murid kepada Imam Malik bin Anas, dan juga classmate ataupun sahabat kepada Imam Syafi'i kita, Imam Syafi'i kita. Maka Mus'ab Az-Zubairi ini, beliau daripada nasab Quraisy, beliau mengumpulkan kumpul dan tulis sebanyak-banyaknya kitab. Maka di situ nasab, maka dikumpulkan di dalam jilid yang sangat tebal. Bahkan sekarang dicetak sampai sekarang lagi. Iaitu kitab Al-Ansabul Arab, nasab orang Arab. Maka dalam kitab nasab itu dikumpulkan oleh Sayyidina Mus'ab Az-Zubairi. Di dalam itu bahkan dilanjutkan lagi, itu untuk orang Arab. Maka melihat diinspirasikan melalui karangan Sayyidina Mus'ab Az-Zubairi, maka mulalah usaha untuk menjaga ataupun untuk mencatat nasab-nasab kabilah-kabilah selain daripada bangsa-bangsa Arab. Selain mereka catat juga nasab orang-orang kabilah Parsi, bangsa Parsi, ada bangsa India dan seumpamanya daripada bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Dan antara yang terkedepan dalam mengumpulkan nasab kepada banyaknya bangsa di atas muka bumi ini adalah Imam Ibnu Khaldun, yang mana beliau mencatatkan di dalam sebuah kitab yang sangat panjang. Bukan sekadar kitabnya pun tebal, namanya pun panjang, saya tak boleh nak hafal. Jadi di dalam itu diperhatikan, dicatat oleh Ibnu Khaldun berkenaan tarikh ataupun sejarah dan nasab kerajaan-kerajaan Arab dan juga kerajaan Barbar, iaitu orang-orang tempatan di bumi Morocco sana. ولكن أهم جانب اعتنوا به من ناحية مؤسساتية هو آل البيت عليهم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، ولأن هناك أحكام شرعية مرتبطة بهم، ولأنهم هم أحد قسمي الوحي الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في حديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة آل بيتي. فتأسست نقابات الأشراف منذ زمن الفاطميين بالأخص في المشرق وزمن الأدارسة في المغرب، واستمرت هذه المؤسسة تسمى نقابة الأشراف، ويكون رئيسها نقيب الأشراف يسمى، ويكون هو أعرف الناس بأنساب الأشراف والذي يدونها ويحميها، ويكون مسؤول عن الأشراف في البلاد ومسؤول عن معرفة أنسابهم والدخلاء فيهم وغيرهم، ويكون تحته مجموعة من النقباء في كل منطقة. Maka begitulah, walaupun banyaknya nasab-nasab yang dikumpulkan sepanjang zaman, tetapi yang terpaling penting di kalangan nasab ini adalah nasab ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu kitab Allah dan juga itrah, iaitu anak cucu cicit baginda Nabi Muhammad SAW. Andainya kamu berpegang dengan mereka, dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Maka kerana pentingnya kita ini tidak menjadi sesat daripada jalan kebenaran, dijaganya nasab baginda Nabi Muhammad SAW sampailah ke hari ini. Dan subhanallah, berterusanlah penjagaan nasab ini. Kalau di belah timur kita ini daripada kabilah ataupun dinasti Al-Fatimiyin di belah sini, dan juga di belah barat daripada generasi Al-Adarisah, daripada Imam Maulid Idris Al-Akbar radhiyallahu anhu radhahum ajma'in. Maka berterusan, kalau di belah sini setiap badan-badan nasab ini mereka menyebutkan mereka adanya orang-orang yang mana menjadi pakar rujuk pada setiap zaman. Setiap orang bila wafat satu orang akan disambung oleh orang yang lain, digelar sebagai naqib, iaitu penjaga bagi nasab-nasab itu semua. Bahkan naqib ini juga mereka melantik sab mereka, mereka melantik orang bawahan-bawahan mereka itu untuk menjadi rujukan-rujukan di tempat-tempat yang tertentu. Maka mereka semua akan kembali akan menjawab, memberi laporan kepada naqib syurafa, iaitu penjaga ataupun ketua dalam hal ehwal syurafa, hal ehwal ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu penjagaan itu menjadi sangat kemas, sangat lengkap dan tersusun. وهنا في ماليزيا عندكم رابطة السادة البعلويين،
ولكن نتمنى أن يصبح نقابة لها فروع، كل فرع مختص في أسرة من الحسنيين والحسينيين، وتكون تحت الحكومة مباشرة بإشراف الحكومة. بارك الله. Bahkan subhanallah di negara kita ini, di rantau kita adanya perbadanan pencatatan nasab untuk keturunan kabilah Ba'alawi, Sada Alawin Al-Husaini, habib-habib kita lah, keluarga As-Sagaf, Al-Hamid, Al-Haddad, Al-Atas dan lain-lain itu ada, mereka ada, tetapi tidak diletakkan di bawah kerajaan Malaysia. Artinya hanyalah sebagai badan, bukan kerajaan. Tapi apa menjadi harapan Maulana Hamzah kita ni, supaya diletakkan ke badan ini, apa nama dia, penjagaan Rabitah ataupun Rabitah Ba'alawi ini diletakkan di bawah kerajaan, bahkan disusunkan juga sebuah niqabah ataupun sebuah badan yang rasmi di bawah kerajaan Malaysia yang mana betul-betul menjaga nasab Al-Hasani, supaya boleh berhubung, adanya hubungan antara Maghrib dan Masyrik, Timur dan Barat, untuk menjaga nasab Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kerana kita maklum bahawa Rabitah Ba'alawi mereka hanya mengumpulkan nasab daripada keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, tidak banyak mengumpul daripada keturunan Sayyidina Hasan. Maka Maulana Hamzah menyatakan alangkah baiknya kalau adanya dua perbadanan yang berbeza, satu untuk Al-Hasani, satu untuk Husaini, dan diletakkan di bawah kerajaan Malaysia supaya dapatlah terjaga akan hak nasab ahli bait Nabi Muhammad SAW. Wa barakallahu fikum. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada penterjemah yang memberikan ilmu yang mendalam. Untuk maklumat anda, kita akan berehat seketika nanti insyaAllah, dan akan kembali pada jam 2.15 dan berehat untuk zuhur dan juga untuk makan tengah hari. Jadi semoga kita dapat bersambunglah sampai ke malam nanti. Jadi ilmu yang diberikan hari ini adalah sesuatu yang sangat bermakna, yang sangat memberikan impak dalam usaha untuk mengenali lebih dalam tentang Rasulullah dan sejarahnya. Jadi terima kasih kepada Profesor Dr. Salihah binti Haji Yaakob, Al-Muhadis Syekh Sri Al-Hamzah Al-Qitani, Sayyid Maulana Muhammad Amin Al-Hasan. Dan insyaAllah mereka akan muncul kembali pada malam nanti. Yang penting sebab ada himpunan penutupannya, dah 3 hari. Siapa sini yang dah 3 hari kat sini? Malam nanti sangat penting bab penutupan, jadi kena ada semangat, kena simpan. Jadi insyaAllah kita akan juga memahami jadual yang padat daripada speakers kita. Jadi mereka juga perlukan rehat. Moga-moga ilmu malam ini akan bersinar seterang rembulan yang bersinar, masya-Allah. Jadi kita akhiri dan serahkan majlis kepada macam mana? Kami yang udah tu, kita habis awal pukul 4, rest. Malam kita start lewat sikit tu ni. You rest dulu. Rehat sekejap, makan, solat, dan sambung. Jadi kita akan berehat sekejap saja untuk laluan untuk solat berjemaah, dan akan kembali sebab ada aktiviti yang terusnya nanti pada jam 2.15 akan kembali untuk aktiviti yang berikutnya, ya, insyaAllah. Jadi kita akan terus memugar semangat untuk ilmu yang lestari. Terima kasih. InsyaAllah pada waktu ini adalah waktu yang untuk kita berehat seketika, mengambil makanan dan juga menunaikan solat zuhur. Dan insyaAllah kita akan berkumpul semula pada jam 2 suku petang untuk bersama dengan Majlis Huda. Apa itu Majlis Huda? Majlis Himpunan Ulama' dan juga Asatizah serta arakan artis insyaAllah.
Barakallahu fiik. Dan ketika tetamu ingin keluar, berikan sekali lagi dengan akhlak Islamiah, berikan laluan yang sempurna untuk mereka. Barakallahu fiikum wa yusahhil alaikum. Baiklah, terima kasih kepada anda semua di atas sokongan anda, kerjasama anda, dan selepas ini ke semua tetamu VIP, all the guests of honor akan keluar untuk terus berehat. Maula dan juga tetamu yang lain akan terus berehat dan akan kembali nanti. Jadi mohon kerjasama anda untuk memberikan laluan, dan juga anda juga dimohon untuk memberikan kerjasama untuk membersihkan tempat dan kembali ke Dewan ini.